Korang tengok ni, signal satu reason geopolitical tension, Fed dovish support goal. Kita dah start feed Cat Nova kita dengan news dalam serta dunia dan AI akan decide adakah nak buy ataupun nak sell. Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizah Arfa. So pada minggu ni, macam biasa Cap nak update berkenaan dengan the right brain of Cat Nova, iaitu AI brain. Of course, kita dah dalam fasa terakhir untuk release Cat Nova AI Pro, which is ada AI brain sebelah kanan. So sekarang ni kalau korang tengok, Cap dah tengah refresh beberapa last coding yang terakhir, dan ini adalah data yang kita tarik daripada DeepSeek, which is berbayar. Sekarang DeepSeek dah bagi arahan dekat robot kita. Dia bagi tahu sekarang ni ada geopolitical tension, Fed sekarang dovish. So apa akan terjadi dekat gold? So AI kita akan decide adakah fundamental trend kita dalam uptrend ataupun dalam downtrend. Sekarang ni jom kita tengok robot kita yang dalam proses fasa-fasa terakhir ni. Okay, kalau korang tengok dekat HUD ni ada update sikit, iaitu AI brain connecting. So ada beberapa step untuk korang install AI brain dalam MT4. First kali awak kena download file AI yang baru. So nanti Cap akan inform awak semua bila boleh download file Cat Nova untuk MT4 yang ada AI brain. So file tu awak kena download first, dan awak kena install macam biasa. And then ada beberapa sedikit setup yang awak kena buat, iaitu dekat bahagian option ni awak kena ada sedikit update lah. So make sure dekat sini dia akan ada sedikit detail, iaitu enable DeepSeek AI filter. So sekarang ni kita pakai DeepSeek untuk AI filter, which is paling murah dalam pasaran. Kalau kita pakai yang ChatGPT lagi mahal, sebab kita just nak dapatkan fundamental news je, so tak perlu nak bayar mahal-mahal pun. Okay, benda sama je. Sekarang ni Cap dah guna DeepSeek AI, and also ini adalah server AI kita. Dia akan feed ke dalam robot ni macam kita tunjuk tadi lah. So ini dia punya data real dia akan feed kepada robot kita, and robot kita akan buat decision sama ada nak buy ataupun nak sell. Sekarang ni apa yang Cap nak tekankan dekat awak semua ni, cara untuk install robot Cat Nova. Dia ada pertambahan sikit. Macam biasa sebelum ni korang kena masukkan license key dan juga check remote je kan. So sekarang ni awak kena ada kerja lebih sikit. Okay, lepas ni Cap akan bagi AI server URL macam ni yang tengah testing 109 apa semua. Nanti lepas ni akan ada domain yang cantik lah, AI-catnovapro.com, akan lebih cantik lah. Kat sini awak kena update, dan juga kena pergi dekat bahagian tools and pergi dekat bahagian options. Kena tick dekat sini allow web request for listed URL. Dekat sini nanti sekarang ni default dia lah 10972 ni. Nanti Cap akan bagi awak satu website yang domain yang cantik lah untuk awak masukkan dekat sini. Arahan tu akan diberikan dalam channel Telegram. So bila awak dah allow web request ni, so nanti AI brain awak akan connect. So sekarang ni AI brain kita tengah connecting dengan server DeepSeek. Ini bukan AI main-main tau. Ini bukan acah-acah AI, tapi ini adalah AI. So apa sebenarnya peranan AI right brain? Okay, macam Kak cakap sebelum ni lah, kita punya prosedur kita, SOP kita adalah mula-mula sekali sebelum robot nak trade, dia akan tengok technical dulu. Engine kita tu, jom kita tengok kita punya engine. Okay, catnovapro.com. Okay, so ini engine kita lah. So ini adalah technical engine kita, iaitu kita ada adaptive train engine, quantum split system, and also progressive candle movement. So engine ni lah yang akan dulu dia check momentum strong ke tak apa semua, dan dia akan beritahulah bila robot nak entry. Once dia beritahu robot bila nak entry, dekat situ right brain akan trigger. Right brain ni dia sebagai satu benteng terakhir sebelum robot nak buat decision buy ataupun sell. Left brain dah beritahu dah ni, okay, kita akan masuk sell sekarang. Tapi sebelum tu, okay, right brain yang cakap, wait, let me check with all the situation yang ada dalam market yang sebenar. Dia seperti like human, macam kita lah, kita sebagai manusia. Sebab Cap dalam ke arah nak cipta robot yang macam human. Macam kita lah, kita nak trade, kita akan tengok chart kita akan tengok chart, lepas tu kita akan tengok sekarang ni ada peluang untuk sell. Kita dah buat analisis teknikal, betul tak? Ada peluang untuk sell, tapi boleh ke masuk sell sekarang? Kita pergi check je Trump punya tweet ke kita pergi check news yang ada ke. Decision itu adalah dibuat oleh AI. AI ni dia dah bantu kita dalam buat decision. Technicality bergabung dengan keputusan yang dibuat berdasarkan technical campur fundamental, kita boleh capai sekurang-kurangnya 60 ke 70% human decision. Itu apa yang saya nampak sekarang. Dan macam biasa, kita lepas ni kita akan ada agentic AI untuk train kita punya left brain dan juga right brain AI. So lepas ni saya nak buat apa? Semua benda dah automate. So you guys kena komen dekat bawah, bagi tahu hobi apa yang saya boleh explore selepas ni. Saya dah ada
ada hobi golf. Beritahu kejap hobi apa yang lebih menarik untuk saya explore. Sebab selepas ni Cap Nova mungkin dah tak perlukan saya dah. Dan kemungkinan besar Cap Nova lepas ni akan run automatic. A new version pun automatic. Optimization of left brain, optimization of right brain pun automatic. Setiap bulan akan ada patch baru. Bila kita bercakap pasal patch, setiap bulan akan ada patch baru. Wow, ini memang satu benda yang mind blow. And of course dengan you guys punya support, register Headway account and trade dekat Headway account tu, saya akan dapat commission tu yang akan digunakan rolling balik untuk kita bayar token DeepSeek kita tu. Benda tu saya project dia akan jadi sustain. Saya tak perlu keluarkan duit saya untuk sustain that, nak kena keluarkan duit saya untuk top up beli token dengan DeepSeek. Kemungkinan lepas ni kalau kita nak yang lebih canggih, kita mungkin akan pergi ke ChatGPT, Cloud, apa lagi, banyaklah AI luar dekat sana, ataupun group. So macam-macam ada. And let's see macam mana lepas ni. Awak akan perasan yang trade akan makin kurang, tapi awak akan dapat trade yang sangat berkualiti. Sebab kita tak nak kita banyak kali entry dalam pasaran tapi kita end up kita loss. So saya nak yang kita kurang entry dalam pasaran tapi kita profit. And then macam mana untuk kita balance kekurangan atau low frequency dalam trading? Itulah tugas agentic AI kita. Diorang yang akan cari keseimbangan di antara frequency of trade dan juga quality of trade. Dia tak boleh kurang sangat. Kalau kurang sangat nanti kan susah juga kan. So dia akan cari balance between them. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salut.